Entah dekat manalah diorang ambil daun pisang ni kan. Nak cerita sikit, tempoh hari Nusantara Village ni menjadi tempat larian yang dipanggil Fun Run KKBC, iaitu Klinik Kesihatan Bukit Cerakah. So antara checkpoint dia, memang mereka akan lalu dekat Nusantara Village ni, pusing dekat belakang tu dan keluar ke sana terus sampai ke klinik kesihatan lah. Jadi sebenarnya Nusantara Village ni tempat yang ada mini waterpark macam ni. Lepas tu dia ada cafe dia, korang boleh walk in dan datang makan kat sini. Dan juga ada beberapa private pool villa dekat sini. So inilah suasana pelari-pelari yang dah sampai. Ada juga adik yang kecil ni pun dah sampai juga. Bila mereka sampai dekat checkpoint Nusantara Village ni, jarak larian tak silap aku dalam 5 km. Dan antaranya mereka pusing masuk dalam ni dan keluar ke sana. So memang seronok lah yang mana jalan-jalan sambil berlari dengan family dekat Nusantara Village ni. Sambil tu boleh ambil suasana yang ada dekat sini. Tak terkecuali warga emas pun ada juga turut berlari. Memang steady lah mereka semua ni kan. Yang mana kat belakang-belakang tu tak kisah, sambil berlari ambil gambar juga dekat sini. Sambil lalu dekat private pool villa di Nusantara Village ni. So Alhamdulillah ramai juga yang dah tahu. Yang ni pula kafe dia, Nusantara Pizza, menyediakan nasi biryani ayam lebih kurang 350 pack untuk peserta-peserta larian hari ni. So, kalau korang nak order makanan pun boleh dengan diorang ni. Kat mana? Nusantara Pizza.